Tak, apa yang kau marah-marah sangat ni? Dalam konten je beri. Habis tu aku tolong kau. Tak apa lah kau asyik marah-marah dah, malas aku. Terima kasih boy. Okey, saya nak tanya korang kan. Okey, saya nak tanya korang. Tadi Aisyah ada cakap apa-apa? Dia live ke apa? Dia kata dia merajuk sebab apa? Ada, dia cakap apa? Saya nak siap sekejap ni. Rajuk sebab sebab dia suka aku. Sumpah lah dia suka aku. Sumpah lah suka aku. Kau ni macam tak ada otak lah. Blushing ke? Agak sikit aku blushing. Tak ada masa aku nak blushing ke. Oh sayang, ini bagaimana? Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Bro, tepi bro nak pakai baju boleh tak? Kau buat apa ni? Dalam bilik ni. Nonton. Bro, pula. Buka baju ni. Seluar gym juga. Pakai seluar gym, timpah tu seluar gym. Dia main football. Aku pakai seluar gym kan? Main pakai seluar gym? Tadi tu dia main bola. Kau main apa pakai seluar gym? Nampak tak? Nampak kan? Nampak aku pakai ni pula. Lalai. Kalau tunjuk ni satu Malaysia tahu ni. Kau nak tengok? Satu Malaysia viral. Kau nak tengok? Sibuk lah lepas ni aku datang kacau korang lah. Batak tangang tu. Oi, jangan carut oi, jangan carut. Ya, kau aku. Aku tunggak. Kenapa? Aku tunggak kawan-kawan aku. Bukan kawan kau. Sebab kawan-kawan tak famous. Oi, sekarang jangan kecam pun. Ada orang kecam pun. Babi libatkan mak bapak aku tu. Mana boleh gitu. Itu. Kalau tak libatkan mak bapak aku okey je. Okey, aku pergi cari je lah okey. Aku tak ada ni lah. Kau nak OTD ke? Kau nak tak ada bol tak? Aku ada lah jersey. Tak payah, aku pakai baju ni anak-anak basuh. Wow. Boxer body love. Bukan body glove, body love. Itu bukan ni ke? Hello. Oh, hello Tak hello tak kawan. Pakai hello. Jaga hidup aku. Tak pernah aku pakai boxer nama hello. Beli yang jenis bodoh Rotan pakai tau tu. Memanglah Rotan pakai. Jadi kat situ pun kau dah tahu dah. Rotan ni modal ada CP-CP. Mana ada aku pakai jenis boxer beli RM30 dapat 10. Betul. Betul tak? Kan? Agak-agak kan? Aku mana ada pakai boxer hello ni. Aku paling koman pun boxer kan. Aku malah nak cakap lagi. Orang cakap aku riak pula. Aduh, Aku pakai suap apa Nak pakai suap apa ni Aduh, kasut apa ni nak pakai? Oh, dalam kereta tu kasut. Jom lah kita tengok. Mesti CK apa tu? Uptown. Tak lah, sikit uptown. Bila pula aku kau trigger ni. Oh, angin sampai ke mandu. Sekejap guys saya nak ambil kasut sekejap. Oh sayang. Woi, pakcik, woi.
Banjiri. Kalau di borang naik Almira ah. Naik Almira ah. Apa dia? Naik Almira. Naik Almira? Aduh, Honda tu tak naik lama tu. Oh, Honda tu memang kereta parking. Nak bawa kereta aku bawa lah. Tapi kalau kau tekan, jangan tanya lah kenapa pergi dia macam parasite. Sebab tu aku tak bawa, sebab bising. Gua memang letak air di situ. Tak tahu kan. Gimana tu? Saya nak pergi Seri Kembangan. Saya nak pergi Seri Kembangan main pickleball. Pickleball, main pickleball. Sekejap aku. Hello. Hello, kau kat mana? Mana-mana lah. Ha? Mana-mana lah, kenapa? Tak lah, tadi aku ada dengar kau cerita pasal aku. Aduh, bodoh lah. Tadi kau cakap ada macam ada aku live tadi. Lepas tu ada orang cakap kau cerita pasal aku, kau cerita apa? Sajalah tanya. Sekejap. Sebenarnya sebelum cerita pasal kau tak ini. Tak, apa yang kau marah-marah sangat ni? Kenal? Memang macam ni kan cara aku cakap. Saya cakap tak, aku kenal kau macam ni. Tak payah nak terpaling. Kau aku pula terpaling. Tak payah nak terpaling kenal. Gelim. Kau kat luar? Dalam rumah je. Tak, apa yang kau marah ni? Cuba kau beritahu aku kenapa kau marah. Sumpah bising. Kenal dah marah. Aku bising. Bukan. Tempat. Lepas tu dia cakap Call aku tak pernah benar nak call. taklah, aku tanya je sebab tadi diorang cakap kau mengajuk. Lepas tu kau cakap pasal aku. Lepas tu aku tanya kau. Sebab aku perasan je. Itu benda bercakap lah. Jarang lah. Jarang apa? Jarang nak bercakap lah. Jarang cakap. Ha. Kita yang tak bercakap pun luar konten. Kau kan tak suka cakap dengan aku. Ada aku cakap. Tak. Ada aku cakap. Tak, ada aku cakap ke? Cakap apa? Yelah, ada aku cakap aku tak suka kau ke apa ke. Ada aku cakap. Tak payah cakap, boleh tak? Begitu, okey, kau begitulah. Macam mana, sebab apa pula aku yang kau nampak aku macam tu? Macam mana? Macam mana kau boleh nampak, kau boleh cakap macam tu? Yelah sebab kau fake je dengan aku. Dalam konten je kau beria. Dalam konten je beri. Ya. Habis tu aku tolong kau. Tak nampak lagi beri aku tolong kau. Tolong apa? Tolong kau lah, sama-sama buat tau. Oh, ikhlas lah. Ikhlas lah. Lepas tu kau cakap aku tak nampak lagi. Kau cakap macam tu pula. Itulah kau. Jahat lagi orang. Kau tengok kau batuk tu. Kau dah tak lama lah tu. Kau ingat sikit. Tengok, bukannya risau. Tak apa lah kau. Asyik marah-marah dah. Malas aku. Malas. Asyik marah-marah. Kapal lagi bagus. Mana kan dia? Budi dia.
Ha? Ganda ni. Atahi. Semua salah aku. Semua salah aku. Itu apa ni? Salah aku. Ha? Mula kunci, mangga. Where is mangga? Mangga. Mangga ada kat Asal Borong. Kau nak kan? Saya aku beli lah. Asal Borong ada mangga. Kau nak mangga plum mana? Kau cakap apa? Aku nak beli dekat tempatan. Okay, kau kata tu. Aku nak beli dekat tempatan. Kau kata dia. Adam! Pujuk Amal. Dah saya dah pujuk tadi, kena maki, kena marah hari. Saya tak pujuk. Saya ada niat lagi nak call dia tau. Bukan tak call. Kau naik apa Zik? Almira. Asal naik Almira? Tak boleh pakai Ferrari ke Lamborghini ke? Kau agak-agak kau bawa influencer tu. Takkan naik Almira? So belakang. Apa? Kau suruh aku masuk belakang? Wah, hajar tu. Tak ada, saya tak nangis pun. Saya okey je. Saya cuma terasa sikit lah dengan dia. Ya, kadang-kadang orang akan nampak salah aku, kadang-kadang ada yang nampak salah dia. Aku tak tahu nak cakap salah siapa. Mungkin ada salah aku, mungkin ada salah dia. Semua saya buat semua tak kena. Minta maaf yang saya ada penyakit sikit. Penyakit tantrum. Minta maaf. Kata nak berjaya sama-sama. Nak berjaya sama-sama. Masalah dia pun ego, aku pun ego. Ha? Ha? Kau buka api Mana aku buka api? Tapi kau pakai ukur dia kan? Oh ya, bro. Bodoh, satu betul lah. Berasap haji. Oh ya? Ya. Aku tak tutup ke? Ya, dah bagai dah laki besar. Weh, minta maaf bro. Aku lupa bro. Kalau keluar terus ni macam mana? Weh, tak tahu, tak perasan bro. Nasib baik kan dia perasan. Aku yang mesti terang. Oh ya. Dalam konten je beri je korang akan nampak salah saya. Tak apalah, nanti korang tengok siapa yang betul, siapa yang salah. Okay. Saya pun tak nak gaduh dengan Echa. Buat-buat Yang mana tak follow saya, follow saya. Nanti korang tengok lah. Cuma ada salah faham je. Tak, saya tak ada nak cakap. Saya tak ada cakap, saya sakit kepala. Sakit kepala lah fikir pasal dia. Fikir saya nak keluar dah lepas ni. Tak, pening lah. Mungkin dia penat. Habis tu fikir dia punya penat. Saya punya penat, ada fikir. Tak ada pun. Kita sama-sama penat ni. Arang punya mat bodoh. Ini tempatnya mana apa tak tahu eh? Aku tahu. Apa tahu? Jimat dia. Geng, yang mana tak follow saya, korang follow dulu 14,000 ni. Yang baik datang saya nak gerak dah ni. Nanti apa-apa. Esok luncur, boleh bang. Esok bang. Bang, esok alang-alang saya nak abang, sekejap lagi saya WhatsApp abang.
nak pakai budak-budak abang boleh. Esok abang ramai kan, saya nak pakai budak-budak abang tau. Sekejap lagi saya WhatsApp abang. Abang enjoy. Alright, abang enjoy.